boleh membantu mereka. Alhamdulillah. Ustaz boleh lah imam pun tak tahu, dia kata tempat drama tempat habis kan. Okey, jadi tuan-tuan sekalian, kita akan mulakan nanti dengan penerangan berkaitan dengan pengurusan jenazah. Tapi sebagaimana yang telah didahului oleh bos pengacara majlis tadi, bahawa khusus pada pagi ini kita lebih pada praktikal. Sebenarnya khusus jenazah ni yang penuh dia ada ceramahnya daripada pegawai dakwah Jabatan Tadi Daerah Batu Pahat. Dia akan menceritakan daripada orang tu sakit, nazak, seterusnya meninggal dunia. Dia ada dia punya peranan dia, daripada orang tu sakit, nazak dan seterusnya meninggal dunia. Tapi pada pagi ini kita ambil dah meninggal dunia. Sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan maklum bahawa semua mayat dan yang memandi dia ada syarat-syarat dia. Dia bila dia meninggal dia dalam apa dia tak? Apa dia? Dalam keadaan hadas besar. Sebab itulah jangan sekali-sekali meletakkan sesuatu atas tubuhnya atau dekat sekitarnya ayat suci Al-Quran. Apatah lagi Al-Quran, surah Yasin. Saya pernah datang atas jenazah ni ada Quran, ada surah Yasin. Dia panggil siapa yang ada wudu ambil tu. Sebab jenazah tu belum dimandikan, dia dalam keadaan hadas besar. Bagusnya dia plain je. Maknanya kalau nak hitam ataupun hijau-hijau, tak ada lagi. Biasanya yang tengah-tengah tu ayat kursi, betul tak? Keliling dia tu 30, betul tak? Kita tak pernah perasan. Tu. Itu ayat Quran tu. Walaupun dia atas kain, tapi tetap dia ayat Quran. Ni tuan-tuan tutup dia. Tutup jenazah. Sedangkan jenazah tu belum dimandikan, dia dalam keadaan hadas besar. Saya rasa benda tu dah diberitahu ataupun dah diberi peringatan kepada masjid dan surau. Sama ada pengusi ataupun biasanya penggerak masjid tu, dia akan ambil berkeliling-keliling ni untuk sekitarnya lah. Bagi orang-orang ini, baginda pun menyuruh dikebumikan mereka dengan darah mereka, dan baginda tidak menyemayangkan mereka dan tidak memandikan mereka. Maknanya orang mati syahid dia terus, maknanya dia tak ada lagi kita buat tadi tu yang 4 perkara. Maknanya 3 je, 1 perkara je bagi kebumikan, yang 3 tu tak ada. Itu kelebihan orang mati syahid. Itu yang ketiga, syarat pada jenazah. Yang keempatnya, yang keempat ni bayi yang gugur. Ni kalau tuan-tuan nak catatlah, sebab yang bayi ni dia ada rumit sikit. Tapi saya tengok depan saya ni semua Imam Syafi'i. Yang keduanya masih wujud jasadnya. Yang ketiga bukan mati syahid. Yang keempat tadi bayi yang gugur. Bayi gugur tu tuan-tuan ingatlah, yang 6 bulan ke atas ni kena buat 4. Yang ke bawah ni 5 bulan tu dia ada dia punya kategori tu. Ada tanda hidup buat 4, tak ada buat 3 je. Yang baru seketul tadi sunat kita bungkus tanam, bersihkan bungkus tanam. Baik, yang penting ada khusus, ada maknanya kita datang belajar. Tuan-tuan hari ini hadirkan pada hari ini fardu ain. Tuan-tuan belajar ni fardu ain. Semua kena belajar, tapi buat kerjanya fardu kifayah. Jadi tuan-tuan hadir pada pagi ini semuanya wajib, sebab fardu ain untuk ilmu. Untuk ilmu tu wajib, semua kena belajar, tapi buat kerjanya fardu kifayah. Jadi tuan-tuan hadir pada pagi ini, alhamdulillah, majlis ilmu sebenarnya, majlis ilmu tentang hukum Islam. Yang keduanya balik, yang ketiganya berakal, yang keempatnya berilmu, yang kelima sama jenis, yang keenamnya amanah, mesti ada amanah, sebab orang mati ni bahagian masing-masing. Yang ketujuh bukan pembunuh semati,
Yang ke-8, bukan musuh si mati. Itu antara syarat pada pemandi jenazah. Dia lebih sikit daripada mayat tadi lah. Kalau mayat 5 je, tapi pemandi ni dia lebih, dia tambah lagi 3. Okay, baik. Mandikan mayat, lalu ia melakukan tugas dengan baik dan tidak membuka rahsianya. Waktu itu nescaya dihapuskan dosa-dosanya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hendaklah orang yang memandikan ialah orang yang terdekat. Yang mula-mula sekali, orang yang dekat pada si mati, kalau dia tahu memandikannya. Sebab tu tadi bagusnya semua sekali lah kita kena pergi untuk ilmu ni, khusus penyelesaian ni adalah untuk ilmu. Jadi kita dilarang mandikan tempat yang terbuka. Di hospital tak apa, dia dalam bilik. Tapi kalau kat rumah, kat rumah ni, saya pernah mandikan atas jalan tak, rumah dia kecil tapi dia pakai kanopi. Jadi dia tutup semua. Tak apa. Maknanya masih lagi di tempat yang tertutup. Itu pastikan jangan di tempat yang terbuka. Mandian, maksudnya masa nak mandi tu jangan ramai-ramai. Paling ramai pun 10 orang lah. 5 sebelah kiri, 5 sebelah kanan. Contoh ni untuk mandi kan, 5 sebelah kiri dan 5 sebelah kanan. Itu dah ramai lah, maknanya 10 orang. Sebab yang ni, sudah mandikan dengan bilangan yang ganjil, sekurang-kurangnya sekali ataupun 3 kali. Itu antara perkara masa kita nak mandikan. Sudah bagi orang yang mandikan mayat itu mandi selepas dia memandikan mayat itu. Itu antara ada perkara yang sunat lah. Orang yang mandi tadi, mandikan jenazah tu dia mandi juga, mandi lepas tu. Disunatkan orang yang angkat atau mengusung jenazah itu berwudu. Ini jarang lah, dan kita tahu yang orang yang angkat jenazah tu dia berwudu ke tidak. Sebenarnya sunat dia dia berwudu. Yang orang yang nak mengangkat jenazah ni. Yang hidup menyentuh orang yang mati tanpa berlapis bumi makruh. Tuan-tuan nak gunakan shampoo, nak gunakan mandian pun boleh, tapi pastikan produk tu ada tanda halal. Kita ingat, kita orang Islam ni bukan sahaja ada bersih, tapi ada suci. Tu pastikan. Kita kena kita lebih menggalakkan pada produk tu ada tanda halal. Hari ni saya akan tunjukkan 3 layer. Saya tak tunjukkan buat baju dan sebagainya. Ingat, kalau sedangkan yang 3 layer pun ramai yang tak boleh buat, apalagi nak tunjukkan buat baju. Memang tak buat lah jauhnya kan. Baik, saya baca pun, saya khusus pun memang tunjukkan 3 layer. Sebab yang itulah itu yang diwajibkan. Maknanya kain saja. Meratakan air ke seluruh badan. Kafan, perkara yang menutup seluruh jenazah. Ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya orang yang masa zaman perang Jepun, zaman susah dulu, diorang pakai tikar mengkuang. Betul tak? Ada dengar? Pakai tikar mengkuang. Tahu tikar mengkuang? Tikar daun pandan tu lah. Pakai tu je. Sebab apa? Tadi dia yang wajibnya perkara yang menutupi seluruh jenazah. Tu makna kafan. Mandi, meratakan air ke seluruh badan. Maknanya apa saja dekat badan itu kita ratakan air ataupun kenakan air. Itu yang wajib. Baik, saya rasa selesai. Saya punya model je. Saya tak kafan semua. Kita kain dia tak sama dengan orang yang kurus. Tapi nanti saya tunjukkan lah macam mana nak tuan-tuan nak letak nanti. Sebab nanti kalau tuan-tuan mandikan bukan semua jenazah kurus kan? Tak sama semua. Balik dia kena pukul tadi. Malam kam jalan. Kita pernah tak. Itu pahalanya kan, antaranya ilmu yang manfaat. Jadi saya dapat ni pun daripada Bilal yang lama lah. Jadi sekali saya tunjukkan dalam kursus jenazah ni, Bilal tu pun dapat juga. Dia dapat. Besok saya tuan-tuan gunakan, saya tak ada pun dapat lagi dia punya ilmu tu. Ilmu yang baik ni yang sebenarnya jangan kedekut tuan-tuan. Ada orang setengah ilmu masak ni dia tak bagi orang lain. Satu sampai 7. Kalau orang tak payah orang lain. Satu depa sampai bahu kita tadi kan? Sampai bahu tadi kan? Ni kan? Satu.
kata orang putih jeraus. Belum. Tunggu jenazah lagi. Yang macam Firdaus ni lah, kurus. Tapi kalau jenazah yang besar, yang besar kalau besar lagi, kalau itu bagi jenazah yang besar lah, ataupun kena gout yang high level lah. Ni gout yang paling tinggi lah. Dia bukan dekat kaki tau, kaki atau kat tangan, tapi satu badan. Dia keluar macam apa tu, putih-putih tu dengan darah sekali tau. Dengan darah sekali. Satu badan. Tu saya gunakan plastik ni, sabun buku satu ni. Jadi tuan-tuan bersamalah dengan yang badan. Kepala ni walaupun dah rapat, tapi bila kita genggam tu dia macam ada rembesan lah. Kata orang Malay ada tak ada. Jadi waktu kita alas plastik. Yang jahit badan ni pun kadang-kadang dia jahit tu kurang tarik ke apa, kadang-kadang keluar juga. Sebab itulah kita alas plastik. Itu je kan. Kan kita ni buka lebar tu, letak bawah kaki dia. Biasanya yang kena busuk kat sini kan. Betul, kaki ni kan letak sini. Biasanya pada sini lah dia yang rosaknya. Yang paha ni jarang lah. Biasanya yang bawah ni ni. Dia tak sebelah, betul sebelah ni. Satu ni habis dekat bawah. Ini 3 helai. Itu je. Jadi kalau si mati dia mampu selai, maka selai lah. Sebab yang wajib ni main selai. Jangan kafan dia. Ni kita nak mula mandikan jenazah. Okey, baik. Apa dia? Apa dia? Yang tak lagi tadi ingatkan, jangan terlalu ramai di tempat mandian. Paling-paling ramai pun 5 sebelah kiri, 5 sebelah kanan. Okey. Yang kedua tadi, jangan mandi tempat yang terbuka. Tu saya ulang balik. Jadi maknanya macam ini bagus. Tutup kan. Atau kampung mandi dekat dapur. Tutup pintu, tutup tikap, dah settle kan. Kalau mandi kat garaj kereta ataupun dekat rumah taman, pastikan kalau depan rumah 2 tingkat, sebelah rumah 2 tingkat. Kita rumah teres asalnya, tapi sebelah buat 2 tingkat. Atas pun kita tutup. Kalau orang daripada sebelah boleh nampak daripada atas. Tu. Memang masa khusus pagi kita tutup. Pastikan kain ni yang tutup tu pun sama. Jangan kain yang nipis, kain yang jarang. Bagusnya kain batik lah. Kain batik apa ni? Asah dia akan dia lekat tu akan nampak. Tidak, kita boleh. Untuk apa tuan-tuan? Tujuannya untuk memudahkan orang yang mandikan. Kalau tuan-tuan mandi tak apa, ni orang lain mandikan. Saya dah kena tuan-tuan. Memang tuan-tuan tak mandi, tuan-tuan tak kena. Tapi saya yang sebagai pemandi ni dah kena. Bukan senang tuan nak keluarkan tangan ni. Ni tuan-tuan tak boleh tarik gitu je tau. Dia akan rentap, tak boleh. Kena sikit-sikit. Niatnya sunat, meratakan air yang tu yang wajib. Ambil wudu tu sunat, niatnya wajib. Dia ada beza tu. Jadi jangan terbalik. Okey tuan-tuan, tuan-tuan mandi ni, tuan-tuan terlupa niat, dah terangkan pasal yang wajibnya meratakan air tu. Okey. Tapi wudu, kalau tuan-tuan tak niat, tak terangkan wudunya. Sebab wudu tu sunat, niatnya yang wajib. Okey, baik. Nawaitu usulah hazal millah jannah. Saja aku mandi kata jenazah ini kan Allah lah. Baliklah. Basah daripada kepala ni sampai hujung kaki. Okey. Yang bahagian kemaluan tu, kalau tuan-tuan nak basahkan, jangan angkat kainnya. Siram masukkan ni lah. Sekarang kita mudah kan, pakai toler kan. Terus angkat sikit je. Jangan ada tetapi je. Ni orang sebelah kiri dia tak akan buat kerja, dia akan pegang sahaja. Jadi yang sebelah kanan ni lah. Jadi tuan kedua, okey. Ni belum basah kan? Basahkanlah. Ni masa miringnya kita nampak dia pakai ni. Jangan sampai terdedah ya. Okey. Baik. Baik. Masa sebelah kiri lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak apa dia? Tuan-tuan letak sabun sikit, tekan. Baik. Tekan ni tuan-tuan tekan jangan kuat-kuat. Sekadarnya. Biasa kalau orang tu dah tak makan, ada setengahnya kan dia sakit lama kan, dia tak makan kan. Dia susu kan. Lepas tu kita okey. Tuan-tuan nak katalah tuan-tuan nak ambil wudu, nawaitu wudu'an al-masnun lil hazal mayyit lillahi ta'ala. Saja kau ambil wudu yang sunat ke atas jenazah ini kerana Allah Taala. Ambillah.
Macam kita ambil wudu, tak ada komo-komo, jangan tuan-tuan ambil air ni pula. Lah, biasanya yang paling basah bagian rambut. Rambut kan ni yang basah ni, rambut ni kan. Kalau kepala ni dah botak, dengan kain batik yang kering. Saya sebenarnya pun baru perasan, baru-baru juga sebab bulu tak payah ikat, kita ulut je. Jadi tak tu. Jadi kita boleh lepas. Jadi orang yang nak letak kapas Kamu yang siap. Kopi tinggi ni ada tak? itu sebab dia ni tak boleh ramai-ramai. Pegang ramai dia ke enggak koyak. Okey, letak sebelah. Lepas tu barulah keluarkan kain. Ini plastik. Saya tak buat semula. Yang sini patutnya jangan walaupun jenazah betul dekat rumah jangan tuntut terus sebab Aku bagi rumah sekali je. Apa yang main dah? Yung lepas tu ni ni kanan dia untuk satu jenazah kan, betul tak? Okey, katakanlah bila kita kafan ni, masa kita ponco tu rasa macam kain ni pendek tau. Macam kain tak cukup. Memang boleh kita ponco tu dah belah sikit je kita pegang. Okey, macam mana nak buat? Okey. Layan yang pertama ni kita tarik ke bawah. Nanti layan kedua ni kita tarik ke atas. Nanti tiba-tiba ponco kita ikat, kita bunga tak nampak. Ataupun yang pertama ni kita tarik ke atas. Yang kedua ni kita tarik ke bawah. Itu sebagai persediaan lah. Itu dekat, itu baru dekat kain kafan. Kain kan? Yang nak ikat. Lepas tu yang bahagian kepala tu tuan-tuan kena buka tu, kena tepuk juga. Ni ni. Nanti letak jenazah tu gini. Ni awak. Nanti keluar kepala dia kan. Baru tuan-tuan ikat. Ini kalau tuan-tuan kita nak buat nanti kan. wajib. Ni tak wajib. Yang wajib yang ni je. Siap semua bayang. Biasanya Cuba. tangan tu. Itu dalam pemusilan tu tak perlu lagi. Yang itu terus kita tanam dulu, bungkus tanam. Sebab tu dah yang kita mandikan yang dia punya kata orang induk dia dah selesai. Tuan-tuan tak dapat semua, dapat sikit lah, jangan tak dapat langsung. Jadi tuan-tuan mungkin dapat pada kafan dah, dapat pada mandi. Ataupun tuan-tuan faham. Ingat tadi saya balik semula sebelum saya tutup ni, mandi tu meratakan air ke seluruh badan. Itu tuan-tuan kena fokus tu. Yang tu je. Kecuali yang bertatu dengan warna rambut, tak boleh apa. Kita ratakan je. Okey. Kafan perkara yang menutup seluruh tubuh mayat. Okey. Jadi tuan-tuan boleh buat kafan je. Okey, buatlah. Tak perlu lagi nak letak kapas serbuk kayu jenana. Kalau tak perlu nak taruh. Kalau faham, kalau reti, buat. Kalau tak reti, buat kafan. Letak tadi jenazah tu angkat kan? Okey, lipat satu kiri ni, keluarkan tuala dia ataupun kain yang kotor ni. Dah selesai. Lepas tu sebagai penutup je lah. Maknanya mandi dengan kafan. Yang penting tuan-tuan faham. Terima kasih Ustaz. Perubahan jenazah. Jadi saya sangat terima kasih terutama kepada Imam Sofi lah atas pengajaran yang dah dibuat kepada kita. Semoga tuan-tuannya kita akan dapatlah ilmu kita gunakan bila